Pakcik ni sakit hati tengok harga minyak. Jadi dia modify kereta kancil dia supaya boleh jalan pakai air. Jika kau fikirkan kau boleh, fikirkan boleh. ini Muhammad Rais. Dia seorang mekanik dari India sebab bapa dia tauke bengkel kereta. Selama 35 tahun dia jadi pomen. Tak ada hujan, tak ada ribut. Semasa dia tengah welding pintu kereta, tiba-tiba dia dapat idea. Gas untuk hidupkan api welding ni dia tak pakai petrol, tapi dia guna gas ethylene. Diperbuat daripada campuran karbid dan air. Karbidnya orang pakai untuk main meriam masa malam raya tu. Terus Pakcik Rais ni terfikir, apa kata kita ambil gas ethylene dari air karbid ni untuk hidupkan kereta. Tahun 2012 dia mulakan projek. Modal habis dekat RM9,000. Dia bedal modify kereta Suzuki Maruti 800cc. Selepas 5 tahun pada 5 Januari 2016, nah, enjin kereta dia mengaum. Orang lain stres isi minyak. Pakcik Rais bancuh bahan kimia. Pakcik Rais tak kasih tahu apa dia buat kat kereta dia, tapi dia ada cakap 25 liter air dengan 4 kilo karbid, kereta dia boleh pergi 60 km. Tapi yang paling menakjubkan, pakcik ni buat sistem remote control untuk kereta dia. Dia guna signal handphone, tekan-tekan nombor je kereta tu boleh jalan. Pakai handphone cikai je. Sebelum Tesla buat orang kagum, Pakcik Rais dah buat orang garu kepala. Percaya apa kau lakukan? Engkau boleh. Ada ura-ura mengatakan China pernah skodeng pakcik ni nak beli teknologi dia. Tapi aku tak jumpa apa-apa pasal tu. Lepas tahun 2016, nama Pakcik Rais terus hilang dari radar. Sampai sekarang tahun 2026, tak ada siapa tahu dia kat mana.